Ha, kejarlah. Kejarlah. Adik janganlah lari, Dik. Janganlah panjat, Dik. Tinggi tu, Dik. Kalau abang nak sagon ni, abang datanglah ambil atas pokok ni. Adik ingat abang tak berani ke panjat? Abang gayak je, Dik. Ha, naiklah abang. Duduk atas rumah pokok ni best sambil makan sagon. Tinggilah, Dik. Mana ada tinggi, macam duduk rumah 2 tingkat je. Naiklah abang. Abang gayak lah. Wah, cantiknya, Dik, atas ni. Tapi kan abang, nak makan sagon ni tak boleh bercakap. Kenapa? Kalau abang makan sagon sambil bercakap, nanti dia menyembur keluar santan kelapa muda. Oh, abang cuba Ha, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah, Cik. Abang makan hati-hati lah, tengok dah menyembur habis ni. Alah, abang nak bagi tahu sedap je, Dik. Alah, Dik ni. Memanglah sedap. Sagon ni favourite adik tau. Cantik tak abang rumah pokok yang adik buat ni? Adik buat seorang ke, Dik? Abang makan tu elok lah. Adik janganlah tanya. Ha, rumah pokok ni adik buat dengan kawan-kawan. Kayu-kayu ni semua adik ambil dekat hutan depan rumah kita. Oh, ni papan ni adik ambil kat mana? Papan ni ayah punya. Tapi abang jangan bagi tahu ayah. Nanti ayah marah adik. Patutlah ayah cari papan dia. Dia nak buat rebah ayam. Tak apa, nanti ayah carilah papan lain. Dik. Tak bahaya ke kita duduk macam ni? Rumah pokok ni abang tak payahlah risau. Adik buat kukuh ni. Ini paku, tengok ni paku 5 inci ni. Ini paku Pontianak ni, Dik. Ini ni adik guna ni. Baru kukuh. Patutlah kukuh.